Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat nasi goreng daging. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, pertama sekali kita panaskan sedikit minyak. Lepas tu kita akan goreng daging kita ni. Daging ni saya iris kecil-kecil deh. Kalau kita nak buat nasi goreng ni, kalau kita iris besar-besar, nanti kata daging kita ni dia kerah. Jadi awak iris halus-halus daging tu. Kalau tak nak iris, awak kata nak iris besar, iris nipis-nipis deh. Ni kita goreng dulu daging kita ni sampailah dia masuk. Dia insya-Allah dia tak akan kerah daging yang kita goreng gini. Sebabnya kita iris kecil-kecil daging kita ni deh. Bila nampak daging tu orang kata dah bertukar warna, dah masuk tu, kita masukkan bahan yang kita tumbuk, iaitu bawang putih dengan cili padi. Cili padi tu ikut kepedasan yang kita nak. Bawang putih tu dalam 3 ke 4 ulah gitulah. Ni kita tumbuk lebih kurang macam gini. Saya tumbuk ni tak berapa nak hacur sangat dah. Masih rasa set tu bawang tu. Tumis sampai bawang tu dia wangi, baru kita masukkan cili kisar. Lebih kurang 1 sudu makan cili kisar. Lepas tu kita akan tumis cili kisar kita ni bersama dengan daging semua ni, biar dia pecah minyak. Ni dah mau kata lama jugalah masa untuk kita menumis tu. Orang kata sempatlah daging kita tu dia lembut. Ni nampak dah kata betul-betul pecah minyak dah bahan kisar kita ni. Jadi saya nak pecahkan 1 biji telur untuk lagi sedap nasi goreng kita ni. Telur tu kita kacau gitu je lah. Tak rau ke sebati dengan daging tu lah. Kacau manja-manja gitu. Baru kita masukkan nasi. Tujuan saya kacau manja-manja telur tu sebabnya saya tak usah telur kita ni ya berkelodok sangat. Dia hacur sangat. Ni nasi ni lebih kurang 2 orang makan saya buat ni dah. Lepas tu kita akan kacau sebati lah. Bahan tu misal kita ni dengan nasi ni. Boleh nampak tak struktur telur tu. Dia macam kata masih nampak lagi lah telur tu. Tidak terlalu hacur sangat. Nasi bila kita goreng ni, masa mula-mula tadi kita nampak sikit dah. Tapi bila kita goreng dia campur dengan daging, campur bahan kata sayur-sayur ni, dia akan nampak banyak lah. Ni saya nak ratakan dulu. Baru saya nak letak bahan perasa dia. Saya letak sos ikan untuk menyedapkan lagi. Lepas tu letak sedikit garam. Ni hanya perasa dia garam dengan sos ikan saja. Dia memang sangat-sangat sedap dah. Sebab dia ada air daging yang kita goreng tadi. Memang dia ada rasa sedap dah. Ni saya kacau dulu bagi sebati garam dengan sos ikan kita tu. Bagi dia betul-betul sebati. Kalau awak nak buat nasi goreng daging macam daging tu, awak tak yakin daging tu lembut, awak boleh rebus dulu daging tu. Tapi kalau tak usah rebus, buat macam cara saya ni pun, daging tu dah tetap lembut dah. Kalau guna daging batai pineh, tak ada masalah langsung, memang lembut. Lepas tu kita masukkan sayur dia kubis. Sangat sesuai kalau buat nasi goreng daging, guna sayur kubis ataupun kacang panjang. Bila kita masukkan kacang panjang ke dalam nasi goreng ataupun orang kata benda lain, aroma dia tu, dia jadi sedap dah. Ni saya masukkan kubis pun dia sedap. Kubis tu dia ada rasa manis-manis. Jadi memang sangat sesuai. Sayur kubis letak dalam nasi goreng daging lagu ni. Ni kita akan goreng nasi goreng ni sampailah dia betul-betul garing, sampai dia betul-betul orang kata kering daripada bahan kita kisar tadi, bahan tumisan kita tadi. Barulah nasi goreng kita tu dia akan berderai, lepas tu dia tahan, dia tak mudah basi. Memang sedap lah bila dia rasa flavor macam hangit-hangit terbakar gitu. Memang sedap bagi saya lah. Ni nasi goreng kita ni dia sudah pun masak, jadi bolehlah kita tutup ke api. Dia nasi goreng daging ke, dia rasa pedas, dia rasa daging tu memang terbaik lah. Memang terbaik. Ni saya buat untuk anak saya, dia tak ada selera nak makan, jadi saya buat nasi goreng daging. Memang selera sungguh makan sebab ada rasa pedas, ada rasa daging tu memang jadi dah. Dia tak sama dengan nasi goreng kita letak ayam. Memang kata kalau buat bihun goreng letak daging memang lain rasa dia. Ni hasil nasi goreng daging kita. Nak buat sangat-sangat ringkas tapi rasa tu sangat-sangat sedap. Ni saya nak tunjuk lah kuali saya kan lepas kita goreng nasi tadi dia berkerak. Dia berkerak, lepas tu kita nak hilangkan kerak dia tu, letak dulu air. Letak air biarkanlah sekejap dah. Biarkan sekejap biar kerak tu dia lembut, jadi mudah untuk kita basuh kuali kita. Macam kuali kita ni kan, lepas kita guna tu janganlah perak sampai esok baru nak basuh. Itulah sedikit tips daripada saya lah dah. Ni nasi goreng daging kita memang sangat-sangat sedap. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.